Saya nak tanya pada anda, buah-buahan boleh makan tak kalau kita ada diabetes atau blood pressure ataupun kita ada masalah kolesterol tinggi, obesity lagi, ni penyakit tiga serangkai ni lah, boleh tak? Jawapannya ialah siapa tahu. Sebab ada dua kepercayaan, satu kata boleh, satu kata jangan tempuh langsung. Macam mana tu? Okey, ini atas dasar pengajian masing-masing. Tapi yang paling penting saya jawab senang je. Saya ambil contoh. Ni, kalau malam ni saya dapat, bukan hadiah lah, saya orang kata apa, reward myself dapat buah-buah macam ni, saya happy sangat. Ni buah apa? Nangka ke cempedak ni? Sebesar nangka tapi sebenarnya cempedak. Oi, saya dah rasa tadi 2 ulas punya lah. Jadi, manis tak manis tu soal kedua. Tapi soalannya boleh tak boleh? Jawapannya boleh. Mulakan cerita dengan kalau dalam hadis dan dalam Quran kata boleh, kita jangan pandai-pandai kata tak boleh. Cuma bezanya you kena kontrol. Jangan terlalu banyak sangat makan, terutama sekali lagi manis, lagi you kontrol. Boleh lah tu. Jadi kalau jambu boleh banyak sikit, betul tak? Kalau avocado boleh banyak sikit. Tapi kalau mango, kalau buah cempedak ataupun benda-benda yang manis lah, rambutan semua tu kontrol sikit. Durian pun sama lah tu. Tapi semua boleh. Okey?